Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, selamat hari Sabtu diucapkan kepada semua pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton podcast Ruang Cerita Zayan yang dihostkan oleh kami berdua lah sebenarnya. Istimewa sebenarnya hari ni. Sebab kita pernah bersama dengan figura ni setiap hari Selasa. Ya. Selama sebulan untuk bersama dengan pendengar-pendengar Zayan menyantuni soalan-soalan mereka lah. Sembang FYP. Ya. Banyak isu-isu itulah, terutamanya yang melibatkan rumah tangga, betul, kekeluargaan. Tapi sebelum kita memperkenalkan beliau kepada penonton-penonton podcast kita, tapi saya dah buat research sedikit sebanyak lah. Saya akan buat research kepada tetamu yang saya minat saja. Wow. Beliau memiliki ijazah sarjana muda fiqh dan usul fiqh daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Masya Allah. Serta sarjana dan pentadbiran undang-undang dan kehakiman Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Betul. Subhanallah. Berkhidmat sebagai pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam selama kira-kira 10 tahun. Sebelum aktif dalam dakwah, latihan dan pembangunan institusi keluarga, dan pernah dilantik sebagai ahli Dewan Negara, senator mewakili negeri Kelantan. Terlibat dalam pelbagai jabatan kuasa berkaitan dasar wanita, keluarga dan kebajikan. Muncul di kaca-kaca TV. Biasa. Banyak program sebenarnya. Dan hari ini dikenali sebagai antara tokoh yang aktif memberikan bimbingan berkaitan perkahwinan, kekeluargaan, pembangunan wanita pembangunan wanita dan pengurusan emosi. Masya Allah. Kita ucapkan selamat datang dan assalamualaikum kepada Ustazah Asma Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke yang disebutkan oleh FBI semua tu? Ada yang tertinggal tak? Saya rasa macam over sikit kot. Ya ke? Siap-siap dengan emosi tu. Emosi saya sampaikan emosi saya sendiri dalam tu. Masya Allah. Sebab saya rasa teruja. Ke hari ni macam kena buat simulasi pula, mengurus emosi. Boleh juga kan, tak pernah dia buat di podcast ini. Tapi tak apa, kita nak mulakan dengan Ustazah Asma. Dulu waktu kecil-kecil, orangnya macam bagaimana? Memang lantang bercakap daripada awal persekolahan rendah. Karakternya gitulah. Karakter sajalah. Sangat menarik kan, lantang. Saya dulu sebenarnya berasal daripada sekolah biasa-biasa je. Orang panggil sekolah kebangsaan Paya Bemban dulu. Ramai orang gelarkan sekolah tu sekolah kebangsaan Paya Budu. Sebab apa? Sebab dia macam pedalaman sikit lah. Dia bukan pedalaman, dia macam pinggiran bandar. Bukan sekolah bandar, bukan sekolah elit lah macam tu. Lepas tu baru pergi ke Mak Madi Perempuan. Mak Madi Perempuan ni sekolah lama, antara yang tertua di Malaysia. Dia dulu asalnya campur, tapi pada tahun 80-an dia asing, lelaki dan juga perempuan. So boleh nampak lah saya punya background ni sekolah perempuan. So bila sekolah perempuan memang kita laut lah sikit. Lepas tu sekolah Mahat ni special sikit. Aktiviti-aktiviti, ketah kerja, mesyuarat, semua student yang urus. Guru hanya sebagai pemantau. Senior-senior yang akan turunkan dia punya skill-skill ke apa ke. Banyak berdikari lah. Zaman saya lah. Sampai kan saya ingat program pertama masa tingkatan 3, saya handle adalah program akhir tahun. Kat akhir tahun kan lepas periksa tu, tak ada program. So untuk semua tingkatan saya jadi pengarah. Masa tingkatan 3. Sebab saya kata, cikgu, kita kan tak ada buat apa-apa ni. Jom kita buat program ni. Kebetulan masa tu saya dah jadi pengawas konon-konon. Gitulah. Konon-konon masa memang duduk asrama lah. Kita orang sekolah harian dan ada juga asrama. Okey. Boleh mengarah, boleh handle manusia lah ni sebenarnya. Sebab kita kan perempuan semua. Kita gantung menu. Kita banyak pokok. Nak bayangan saya kan macam tu. Jadi kalau sekolah Mahat ni dia luas. Lepas tu ada macam longkang, padang kat tengah. Terjun longkang. Ya Allah. Sebab kita kan tak ada budak lelaki. So dengan sendiri kita akan lebih terkedepan lah. Betul tak? Sebagai perempuan. Tapi memang ada orang yang pilih untuk lakukan itu. Seperti Ustazah memang pilih, saya nak buat ni, cakap dengan cikgu kan, cikgu jom kita buat aktiviti ni. Ada orang lain macam tak payahlah kan. Tapi memang secara karakternya dibesarkan dalam family yang macam itu ke memang semua independen, semua berani macam tu? Saya sebenarnya bersyukur sebab ayah saya ni dia tidak ada pilih kasih anak lelaki ke anak perempuan. So anak perempuan saya sulung. Satu lagi lah, bila sulung kita kan kena jaga adik-adik. Leader lah. Ya, kadang mak saya ni dia setiap tahun akan pergi ke Mekah. Jadi bawa orang. Dia bukan tahu tapi dia memang bawa orang. Sebab mak saya ni besar kat Mekah. So cuma dia stay dekat Malaysia kan dengan ayah saya. Ayah saya jadi ustaz dekat sekolah Mahat tu lah. Jadi
time ayah tak ada, kan ada dulu jiran-jiran tolong jaga. Tapi kita lah yang kena tolong ambil alih, jaga juga adik semua. Sambil sekolah, sambil jaga adik. Kan zaman dulu gitu. Jaga rumah, baik dengan jiran. So karakter tu sendiri keluar lah. Leadership tu dah muncul lah sejak daripada awal lagi lah sebenarnya Ustazah. Cuma kalau dari segi ceramah-ceramah ni, mak saya nampak dah saya jenis cakap banyak sikit. Dia kita anak kan karakter tak sama. Jadi mak saya ni dia kata nampak kecek banyak budak ni. So kata 3 dia suruh saya ceramah dekat masjid kepada orang tua. Di situlah bermulanya saya masuk masjid. Tingkatan 3 dah masuk dah. Subhanallah. Hebat. Masa tu kan bila kita cerita pasal hijrah Rasulullah ke apa kan, dengan cara budak bercerita kan orang suka. Padahal isi ni taklah orang kata hebat mana banding dengan ustaz-ustazah. Tapi budak bercerita. So beza lah. Permulaan lah tu. Ya, tapi lepas tu terus sampai sekarang. Tak berhenti lah. Sampai sekarang cakap pun tak berhenti. Lepas tu kalau tidak jap lagi jadi podcast saya. Maksudnya latihan bermula dari umur 15 tahun untuk bercakap. Jadi sekarang ni bila juga dilantik sebagai senator waktu itu untuk membahaskan, untuk bawa isu kan, jadi isu tak ada masalah kita. Kan. Tapi beza sikit lah. Dia macam ni, saya punya karakter ni kalau dari segi pengucapan awam berbeza-beza. Dulu saya start tu of course lah kat masjid, public. Lepas tu start masuk TV. TV kan masa tu Tanyalah Ustazah yang famous tu. Sekarang tinggal Tanyalah Ustaz kan. Okay, jadi yang kat TV ni dia punya special, masa tu kita yang kena jadi host, kita yang kena layan audience, kita yang kena buka soalan. Jadi dengan sendiri kita kena belajar tau. Dengar penerbit bagi arahan, tiba-tiba suara penerbit tak dengar, tiba-tiba FM tu leka. Multitasking. Sebab tu benda tu kan live. Kalau siapa ustazah yang biasa buat live untuk Tanya Ustazah, dia mesti akan biasa dengan kamera, dengan apa. Dia dah tahu perjalanan production tu. Sebab yolah sekejap lagi kan nak iklan. Lepas tu nak kata apa ni, ya Allah, mati pula benda ni. Kawan tu ingatkan dia bagi arahan, lepas tu kita nak cakap macam mana. Tengah live. So, benda tu ajar saya supaya kita tahulah nak cakap apa yang sepatutnya dan komersial. Nak counter dan sebagainya. Nak counter. Kadang-kadang ustazah ni dia nak ceritakan macam panjang. Dia nak cerita. Tapi TV mana boleh panjang-panjang. Betul. Bila nak berhenti, bila nak sambung kan. Lepas tu apa yang orang perlu. Banyaklah belajar. Okey, ustazah, kita tengok ustazah punya position ni ataupun profession ni pelbagai yang kau tengok kan. Penceramah lah, pensyarah, lagi apa, pengacara, TikToker, senator, perunding motivasi dan sebagainya. Banyak ni sebenarnya kalau ni isi ni kan. Mana satu yang ustazah rasa paling kena dengan ustazah dan paling enjoy? Saya sebenarnya paling enjoy bila buat kerja dengan masyarakat. Saya suka buat kerja kebajikan, kerja dakwah. Tak kisahlah apa-apa pun habis pada tu. Lepas tu satu lagi, walaupun banyak Faizal sebut tadi, semuanya hanya berkisar pada satu niche je. Saya tak akan pergi mencapah ke niche yang lain. Wanita, keluarga, kanak-kanak, masyarakat, tu je. Sebab apa saya pilih niche ni? Semua orang mesti tanya, kenapa ustazah asal perempuan je cerita pasal wanita, pasal fake wanita, pasal apa-apa wanita lah, anak-anak. Sebenarnya saya rasa selesa satu bercakap pasal ni sebab biasanya audience saya wanita. Kita ni nak muncul dekat masyarakat, kena juga dapat restu suami. Jadi suami ni bila kita duduk banyak audience wanita, dia pun rasa lega. Saya pun rasa lega. Sebab tu saya kadang-kadang lebih suka macam private class, program tertutup. Sebab bila bersama dengan wanita, dengan aksi saya ni, jadi kita pun bebas. Kalau yang ni macam dapatlah juice sikit. Yang ni bukan aksi sebenar lah. Ini aksi yang sudah bertapis ya. Yang sioman. Untuk tontonan umum. Awak bayangkan macam ni lah. Saya ni kan dah tua, tapi mesti pergi hiking, main sungai. Walaupun tak kerti berenang. Jadi saya kena duduk molek-molek ni. Maksudnya sangat adventurous lah ustazah ni. Tapi tak kerti berenang. Tapi boleh hiking tu okey lah. Kita nak menjurus kepada yang niche yang ustazah sebutkan dan memilih untuk fokus pada wanita, anak-anak, rumah tangga dan sebagainya. Dan ustazah pun banyak berdepan dengan suami isteri punya masalah ni. Kan? Dan antara punca masalah yang utama kalau ustazah boleh kongsikan,
Apa Kak Ia? Nombor satu, saya kena disclaimer dulu. Saya bukan consultant ke lawyer. Okey. So tak adalah kita dapat kes tu secara profesional. Saya kena sebut gini sebab kita persyarahkan kena ilmiah sikit. Okey, faham. Lepas tu cumanya saya selalu ditanya nasihat, minta pendapat. Dirujuk lah. Daripada dulu lah. Bayangkan masa saya start mengajar tu kan, lepas universiti tu, saya dalam universiti dah start ceramah dekat pejabat-pejabat. Jadi masa tu orang tanya pasal masalah-masalah rumah tangga, aku pun baru kahwin. Lepas tu anak pun kadang-kadang tak ada lagi masa tu kan. So benda tu lah sebenarnya daripada bagi nasihat, pendapat, kita bina ilmu jugalah. Okey. Tapi kalau cerita pasal kes rumah tangga yang menarik lah kan, sebenarnya saya ada beberapa kes melibatkan anak murid sendiri. Sebab itulah kalau kita ujian ni, kita tak kira siapa sebenarnya. Kita pun terasa lah benda tu. Anak murid saya ni, dia duduk belajar dengan kita bertahun-tahun. Bukan sekejap. Maknanya tiap-tiap minggu mai kelas kita. Mungkin kalau ada kerja je dia tak datang. Tiba-tiba satu masa dia pun bagi tahu saya, Ustazah, saya ni sudah adalah saya nak berpisah dengan suami saya. Kata kenapa? Umur dah 50 kat 60. Rupanya telah bertemu dengan cinta pertama ketika reunion. Masa tu zaman FB tau, tak ada TikTok, WhatsApp tak ada. Rupanya bertemu kat FB, lepas tu reunion, lepas tu sambung-sambung guna mesej lah. Dulu mesej kan. Oh, yang 50-60 ni yang datang jumpa ustazah yang jauh lebih muda. Ya, tapi anak murid saya bertahun-tahun tau. Maknanya nak kata orang yang lagu ke lalai ke tidak, tapi orang masjid ni. Lepas tu dia pun orang yang ngajar Quran murid-murid. Macam tu, anak-anak kat rumah tu dia yang ngajar. Okey. Maknanya budak-budak kat rumah tu. Lepas tu tapi ujian nak datang tu. Tapi saya salute lah suami dia sabar. Mungkin suami dia faham kot. Anak dah besar-besar. Isteri dia ni tengah mengalami saat-saat orang kata mabuk kot sekejap. Diuji oleh Allah SWT dengan perasaan. Tapi ni kisah orang yang minat agama. Yang tu pun minat agama juga. Kerja dekat bukan jabat agama, tapi ada kaitan lah dengan agama-agama macam tu. Kawan tu pun ada isteri, tapi dia berbual tahu apa dia. Marilah kita berzikir, marilah kita istighfar, jom kita solat duha sama-sama secara online ni. Kawan hak ni ada isteri, hak ni ada suami, dia macam mabuk. Tapi menggunakan tahu tak? Kita pasal agama. Lepas tu saya kata dia sabarlah. Tapi nasib baik anak dia faham tahu dia tengah mabuk. Sebab anak dah besar Suami dia faham. Tapi dia bila saya kata sabar sikit, saya pun bagilah apa tip-tip semua. Lepas tu saya pun terkejut sebab dia anak murid aku sendiri kot. Kan? Lepas tu dia dalam beberapa tempoh, lepas tu benda tu kan lama-lama jadi hilang. Sebab mungkin dia ada kekuatan agama juga. Lepas tu sekarang okey, tak ada apa dah. Allah nak uji sekejap. Tapi kalau dia layan, lagu layan. Tapi sekarang ni kalau dunia online ni memang senang kan. Pengaruh tu senang masuk kan. Nampak macam baik. Sebab itulah saya selalu nasihatkan, kalau orang macam kita lah Faizal, anak-anak muda lagi, kita ke atas selalu suka pergi reunion. Lepas tu kita orang perempuan, kalau pergi reunion kita mesti nak siap-siap, comel-comel, takut jumpa kawan-kawan ni kan. Macam saya selamat sikit sekolah perempuan. Tapi kalau reunion universiti, kadang-kadang cinta berputik kembali. Rasa yang suami kat sebelah ni tak best dah lama dah hidup bersama. Tiba-tiba yang baru nampak, dia tu masih muda, masih okey, inilah yang ngam dengan aku dulu. Banyak kes saya jumpa. Sebab tu saya kata sentiasa sebut, kalau nak buat reunion boleh, tapi suruh family pergi. Jangan ajak tuan badan saja je. Ajak rakan-rakan kelas. Saya tak setuju. Buat family day ya. Kalau saya ajak suami sekali. Saya boleh berkenal-kenal. Ya, itu reunion. Apa reunion? Kita je pergi, lepas tu suami duk tunggu kat luar. Reunion tu membawang banyak. Tapi kan saya kalau Ustazah kata saya ni kan, saya tak suka pergi reunion. Sebab banyak cerita silam yang mungkin kita tak nak dengar. Faham? Kan dia trauma kot. Emosi tu. Kita tak suka kan. Dulu mungkin kita buat tu dalam tahap yang yelah kurang matang. Macam saya dulu ada sekolah pun macam tu juga kan. Lepas tu dia akan suka panggil kita dengan panggilan-panggilan yang dulu kan. Niluhan saya lah. Okey. Emosi lah ni kita ada trauma lah di situ. Tak apa, kita podcast dia je lagi. Nak interview saya kan? Okey, dan kita tengok pasangan suami isteri ni, dan kebanyakan sebab kita nak fokus kepada perkahwinan, keluarga dan sebagainya kan. Ramai yang tulis punca perpisahan tiada kesefahaman. Tapi tiada selepas 50 tahun gitu kan umurnya. Macam mana boleh sampai tiada persefahaman padahal rumah tangga 30 tahun dah, 40 tahun dah. Adakah ia satu macam tanda kepada masalah yang lebih besar ke atau macam mana Ustazah? Okey, sebenarnya gini, punca perkataan tidak sefahaman tu sebenarnya daripada report undang-undang. Berdasarkan kes yang melibatkan Seksyen 47 lah. Biasanya kalau dalam mahkamah syariah ni, bila kita bertikai
baik untuk berpisah ke ataupun ada apa-apa masalah, biasa kita pergi ke section 47, iaitu kita bincang untuk berpisah secara persetujuan bersama. Okey. So dan bila dia akan berbincang bukan dalam open court, dia akan bincang orang kata dalam dinding bilik lah orang kata kan, dan dipanggil keluarga terdekat. Saya cerita lebih kurang, saya tak nak cerita undang-undang. Tapi biasanya bila dalam report kita akan tulis tiada persefahaman. So apa, nak meminimumkan buka aib. So kita tak tahu masa depan macam mana. Memang term itu sengaja dipilih lah. Ya, kebanyakan lawyer ke orang undang-undang dia akan pilih terms tu. Yalah, kalau kata kenapa dia tu berpisah, lah bini dia tu kalau balik malam tu kan jadi benda lain. Panjang pula, faham? Panjang cerita. Last sekali tiada persefahaman. Dan biasanya kalau dalam krisi perkahwinan ni, dia melibatkan 3 terms yang kita kena faham dalam Islam. Pertama, nusyus. Kalau nusyus, kes dia lain. Kalau terbukti nusyus, kita tak boleh kata isteri kita nusyus. Mahkamah lah menentukan nusyus ke tak kan. Derhaka derhaka pada suami, yang tu dia tak layak dapat nafkah semua kan. Lepas tu yang kedua, syikok. Yang ni banyak pergaduhan berpanjangan, tidak sefahaman berpanjangan, bukan melibatkan suami isteri saja, bergaduh dengan mak mertua. Kan anak menantu bergaduh, jadi suami ni tersepit, dia pun belah mana, jadi syikok je selama bertahun-tahun. Ini bentuk kedua. Yang ketiga, doror ni macam ada penganiayaan, abuse, ni kes lain. So biasanya tiga-tiga ni berlega-lega. Kalau yang tidak sefahaman, dia berasal daripada syikok. Yelah, syikok ni ada banyak sebab. Jadi bila katalah macam Faizal dan Ana tengok, tidak persefahaman, jadi mesti kita faham, maknanya tak sefahaman ni dia tak sekufu ke? Betul tak? Sebenarnya tak, ada banyak sebab. Mungkin sebab dia ni memang dah tak sekufu. Yang kedua, mungkin salah seorang tu ego. Mungkin orang kata curang. Ada banyak sebab. Tak bagi nafkah. Ataupun expectation nafkah dalam kehidupan berbeza. Semua tu syikok. Tak puas hati. Betul tak? Kerja tak sesuai, seorang naik pangkat, hak ni tak naik-naik, macam hak ni pula lebih, deki pula. Jadi syikok je. Akhirnya tulis-tulis tidak bersefahaman. Sebab dalam Islam ni, kalau boleh, hal-hal keluarga ni kita jangan buka aib banyak sangat. Hari ni hari dia, hari kita, belum tentu. Lepas tu kena fikir panjang. Anak esok-esok kalau tahu macam mana, Allah, mak aku dulu gini dengan ayah aku rupanya. Padahal dia tengok selapis je. Ya Allah. Apa tak lagi nak spill dekat sosial media semua. Ya, lagi bahaya. Zaman sekarang sendiri spill, itu yang masalahnya. Masalahnya dalam kertas tulis tidak sefahaman, tapi dia yang berkajang tulis dekat social media. Tahu tak sebab apa orang spill dekat social media? Sebab bila kita ada masalah, kalau perempuan lah, kita mesti nak luah kan. Kalau kita luah macam mana? Katakanlah macam saya akan tulis. Bila tulis, saya rasa lega. Diary je tak? Ikutlah kertas conteng, tak apa, aku tulis. Tulis. Lah, rupanya tak ada masalah mana. Aku rasa besar sangat bila tulis, tak nak tulis. Kadang-kadang. Ataupun kita tulis satu perkataan je. Marah. Satu perkataan tu je keluar. Sebab? Tapi bagi orang perempuan, itu sudah rilis paruh dah. Sebab dia dah luah. Kalau zaman keluarga tu, ekosistem dia bagus, kita tak boleh nak meluahkan kepada orang tak sepatutnya. Kita boleh luah kat mak saudara. Luah mungkin kepada tok saudara kita, kakak kita yang boleh faham. Kalau mak ayah ni, takut mak ayah silap faham pula dekat suami kita, betul tak? Jadi ada tempat untuk meluahkan. Tapi sekarang nak luah siapa, Faizal? Social media. Sebab tu kalau kita perasan, yang banyak spill out dekat social media perempuan. Kalau lelaki, cara dia spill out lain. Jarang orang lelaki nak tulis, aku marah kat bini aku semalam sebab dia tak basuh kain. Ada tak orang lelaki tulis macam tu? Jarang. Dia ada mengena dengan psikologi jantina jugalah ni. Satu. Yang kedua, ekosistem kita sekarang. Kita sekarang bila membina perkahwinan, kita lebih kepada keluarga kita. Mak, ayah, anak-anak. Mak saudara ikut mu lah, tok saudara ikut mu lah, mak ayah, mak mertua, ayah mertua pun ikut mu lah. Allah. Jadi akhirnya bila masalah kita buntu, kita bengkak, kita memendam seseorang sebab otak kita jadi kecil, sebab ekosistem kita kecil. Kalau dulu kita boleh bincang dalam ekosistem lebih besar. Lepas tu mak ayah boleh tengok kita ke, mak saudara tengok kita.
mu ni ada masalah ke dengan suami ni? Kan. Ataupun kadang dia sindir, dia kata kita dengan suami ni kena pandai-pandai. Dia buka jalan kat cerita. Dia nak bagi tahu tak reti nak bagi tahu tu kan macam tu, kena pandai-pandai. Kita bukan apalah dia ni nak jaga tepi kain. Bukan, dia bagi tahu tu sebab dia sayang kita. Tapi sekarang siapa nak perhati kita macam tu? Yalah, betul. Semua sibuk hal masing-masing. Aku tak ada masa lah aku nak tengok kau punya rumah tangga. Okey, kalau kita tengok pasangan suami isteri ni kan, banyaklah sebab untuk dia bergaduh. Tapi kita nak tahu apakah perkara yang mungkin mereka abaikan yang menyebabkan bolehlah berlaku perceraian ni. Mungkin tanda-tanda awal tu dia macam nampak remeh je. Tapi dia boleh membawa kepada satu konflik yang besar, Ustazah. Saya nampak hari ni kan, yang remeh-remeh ni dia semakin menjadi banyak lah. Macam tadi saya bincang kawan saya kan, lawyer lah, dia kata simple je, dia nak bercerai tu sebab bergaduh siapa nak mandikan anak. Lepas tu balik kampung. Balik kampung, kalau kita remeh je balik kampung macam saya, bergaduh juga, menangis juga dulu masa muda. Apa ada balik sini? Saya ke sini. Bergaduh. Tapi bila dah 2-3 tahun, pandailah kita adjust. Betul tak? Adjust perasaan kita, adjust jadual kita. Be kreatif lah untuk handle masalah kita. Tapi dia sampai 9 tahun, 10 tahun bercerai kerana balik kampung. Bercerai kerana tak basuh baju. Kan? Bercerai kerana ni uniform ni, family day. Baju raya nak warna apa pun ada. Ada. Sebab dia gini, nampak simple kan, tapi sebenarnya dia melibatkan contoh kenapa dia boleh bergaduh sebab baju raya warna apa. Sebab asyik sebelah dia je ikut. Abang kena ikut sebelah saya lah, sebab sebelah saya ni memang sedondon daripada dulu. Lepas tu hak ni kata keluarga saya pun nak sedondon juga. Dia kalau boleh semua adik-beradik dia tahu ni hitam-hitam belaka. Walaupun dah beranak pinak semua jadi hitam. Lepas tu sebelah kita jadi bergaduh yang tu. Lepas tu dia campur lah, rupanya ada isu ego. Lepas tu banyak juga kes yang berlaku sekarang, isu tekanan hidup. Tekanan hidup, duit lah. Duit lah, kos sara hidup meningkat, beban hutang. Sekarang kan orang kerja 2-3, Faizal. Macam kita kan yang freelancer ni kan, kena kerja sampai 2-3-4. Kalau company pun kadang kita kena buat backup banyak benda sekarang, tak boleh satu benda. So benda tu dia letih, penat. Lepas tu awak nak balik, awak nak bagi full pula attention dekat family. Ya Allah. Lepas tu family pula mungkin tak berapa nak faham, pun dia pun ada beban dia. Tak pandai nak uruskan emosi ni. So berlakulah syikok yang berpanjangan. Awak lah ni. Macam tu. Okey, kalau macam satu lagi kes yang paling banyak dekat mahkamah sekarang. Tak kisahlah mana-mana nafkah. 3 benda. Pertama, abai nafkah. Bukan tak bagi langsung, tapi ambil simple-simple. Lepas tu yang kedua, memang tak bagi nafkah terus. Dia kira okey, awak kahwin dengan saya 50-50 ya. Kita pernah bincang kan. Ini banyak sekarang. Yang ketiga, expectation nafkah yang tak sampai dengan expectation dia. Suami dia setakat ni, dia tengok orang lain pakai ni, kenapa tak boleh? Tengok orang ni, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Bandingkan. Expectation nafkah. So basically banyak kes sekarang, bukalah kes mahkamah nafkah. Berbalik pada duit juga ya. Duit tu tanggungjawab kan. Okey, Ustazah pun memang latar belakang agama memang dah cukup cantik dah. Macam mana dan keadaan dunia yang sekarang yang mencabar, soalan tambahan sikit lah daripada tekanan-tekanan yang kita nak, tekanan nafkah, tekanan emosi, macam mana dalam dunia yang sekarang ni kita nak balancekan benda tu? Okey, tekanan mental, betul tak? Sebab itulah saya rasa agama ni mainkan peranan. Saya lah dengan cara hidup saya ni, dengan masa tak menentu. Lepas tu tak cerita lagi, kita pun ada masalah anak juga masing-masing. Setiap anak takkan lahir-lahir tu comel terus, betul tak? Dia daripada cerdik tak cerdik. Tapi kalau tak ada agama, boleh meletup. Kadang-kadang kita rasa nak lari daripada tanggungjawab kita. Betul tak Nana? Ada satu hari, biar ibu lari lah, awak semua duduk. Lepas tu kadang-kadang dengan suami pun kau tinggal juga. Kalau tak ada agama. Kalau tak ada agama, disclaimer ni, kan? Kalau tak ada agama. Tapi kita bertahan sebab agama. Betul. Sebab tu agama ni kena top up. Dia duk pakai ilmu agama sekolah rendah, sekolah rendah. Saya dulu kan sekolah agama Johor, Ustazah. Tahulah sekolah agama Johor kan memang level tinggi. Saya kat sekolah Kelantan, Ustazah, level tinggi. Saya pondok, tahulah, tapi setakat umur 20 awak tak tambah-tambah. Doa ilmu mutlak, ilmu doa ilmu mutlak tu je. Lepas tu amalan tak bertambah.
Allah. Keluarga semakin membesar, amalan semakin mengecil. You nak top up macam mana? Nak balance macam mana? So sepatutnya kita lagi bertambah anak, lagi banyak amalan. Betul lah macam Faizal kan? Cik, kita puji Faizal ni. Sama lah macam Nana. Okay, Semakin bertambah usia, semakin bertambah beban, keluarga bertambah, kita nampak karakter pun dah berbeza. Itulah yang saya suka. Saya rasa saya ingat saya pernah dengar lah, ada satu influencer ni yang dia kahwin dengan Korea tu. Kan? Durian kimchi. Yes, saya suka sangat. Bukan sebab saya tak asuk dia orang Kelantan. Rizal. Tapi saya suka dia sebab dia bermula, semua orang tahulah mula macam mana. Tapi sekarang dia kata, saya sekarang tak ada dah lara-lara ke apa, sebab saya fikir anak, dekatkan dengan masjid. Jadi orang masjid kenal saya dah sekarang. Jadi saya nak buat tak elok macam dulu, nak buat konten tak elok saya malu. Anak saya, siapa nama anak dia tu, Rina, pun semakin membesar. Nampak tak karakter berubah, amalan berubah. Tapi kita ni duk redha dengan amalan 5 solat sunat tu. Lepas tu kalau raja bagi sedekah sikit pun dah rasa besar dah. Lepas tu zikir semua, cukup dah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada dah amalan khusus lain. Puasa pun cukup lah, sedar-sedar macam orang lain. Tapi cabaran semakin banyak. Maksudnya kita kena sentiasa gandakan ilmu kita. Tak boleh berhenti takat tu tak je kan. Lepas tu dalam berkeluarga ni sifat dia holistik tau. Kadang-kadang kita kena jadi pakar ekonomi. Betul tak? Kadang-kadang kita kena jadi pakar psikologi. Kadang-kadang kita jadi doktor. Anak kita kita pula jadi doktor. Okey, makan ubat ni. Okey, buat ni. Ibu ni bukan doktor tau. Tak apa, ibu bagi tahu. Kalau dengan suami lagilah. Kalau demam dia tu lebih pada demam anak dia. Betul tak? Betul tak, Nana? Manja. Aku kata aku ni bukan doktor ni. Kita pada kerja jom juga. pergi klinik lah. Tapi lepas pergi klinik, kita lah misi. Kita lah doktor. Betul lah Zazah kan. Saya tengok anak-anak tu kalau demam tu kita tengok teruknya dia. Tapi bila kita time demam kita yang merengek. Dia sebab dia lebih besar. Tapi kalau kita demam, Nana, kita lah masak. Betul. Masa kita demam, kita buat semua benda lagi. Bukan nak ngadu. Jadinya nak handle keluarga, awak kena ada ilmu, bukan setakat tu saja. Ilmu yang skill pelbagai, terutama hari ni teknikal. Saya pening urus rumah sebab kita kan sibuk. Kan macam tengok kerja saya, lepas tu anak lagi. Lepas tu bila anak dah start sekolah, saya dah tak ada pembantu. Kita ambil pembantu yang hujung minggu macam tu je lah kan. Saya kata terabur rumah ni. Saya pula jenis ada sedikit macam tak boleh nak kena tengok kemas, ada bucu tak berkena kan. Macam mana nak buat? Masa tu saya belajar cara orang Jepun handle rumah. Saya tak tahu masa tu namanya gaya minimalis, tak tahu. Tapi rupanya Jepun kan simple. Marie Kondo ke? Kan dia kan style lipat baju macam mana. Lepas tu rumah section dia macam mana. Rumah kecil pun nampak selesa. Cukup lah. Saya kata macam tu, belajar. Lepas tu pergi Australia belajar, section rumah macam ni. Jadi terbuka otak kita. Saya ingatkan benda tu macam aku dah ada master kot, dapat PhD kot, takkanlah benda macam ni pun. Tak reti. Saya pergi belajar sesuatu. Kat Australia macam ni. Saya susun balik. Saya susun dapur saya ala-ala macam saya tengok kat Australia. Baru hati lega. Bila hati lega, relax sikit, tak adalah nak marah kat suami ke. Suami pun nampak kita senyum sikit. Tapi suami kata, yolah dulu bekes, sekarang tua dah matang. Padahal dia tak tahu nak boleh ke matang tu aku susun rumah macam mana. Kan? Tapi adakah Ustazah setuju? Punca apa-apalah keretakan rumah tangga lah, pergolakan rumah tangga lah, happy tak happy rumah tangga ni kepada isteri saja bertanggungjawab untuk mengharmonikannya. Sebab kita macam tidak. Walaupun saya perempuan, saya tak sokong ayat ini. Tak. Sebenarnya macam ni, saya tengok ada beberapa perkara lah yang menyumbang kepada faktor berlaku macam-macam isu lah dalam keluarga ini. Pertama, apa dia? Kita nampak ini ekosistem keluarga besar tu tidak menyokong seperti dulu. Maksudnya kita sekarang kan macam saya kata nafsi-nafsi. Lepas tu peranan mak saudara, peranan tok saudara, dia tak berkembang dah. Dia setakat mak ayah je. Pun kadang kita kick out. Tak payah, ini hidup saya dah besar, saya dah ada gaji, saya dah ada anak. Tahu tak? Saya belajar pula lagi advance daripada mak. Tapi macam peranan mak saudara, kita tak besarkan macam orang dulu. Saya baru perasan macam gini tau. Katakanlah anak kita, kalau dia dalam ekosistem yang bagus, dia mengamuk. Kadang biasalah ngamuk-ngamuk budak sekarang, tantrum, lari dari rumah. Kalau dia baik dengan mak saudara dia akan pergi kat mak saudara dia. Kalau dia baik dengan kawan dia akan pergi mana? Kawan dia lah. So better dia pergi dekat mak saudara dia daripada orang lain. Macam anak saudara saya kan, kadang-kadang buat hal biasalah. Lepas tu mak dia tak tahu nak cakap macam mana. Jadi kita pun minta pak saudara dia.
Awak tolong sebab anak saya ni takut dengan awak. Takut dengan abang ni. Dia kata kalau dengan saya tak makan saman, pak saudara dia marah baru dengar kata. Baru jadi bagus. Nak ceritanya ekosistem. Yelah, support system. Macam dulu duduk dalam satu taman, satu kampung dan sebagainya. Dekat-dekat. Sekarang ni bersepah-sepah duduk. Dalam sepah-sepah, walaupun ada online, tidak dimanfaatkan. Dia tak nampak. Dia rasa macam anak saudara aku ni macam orang luar. Tak ada rasa kasih. Tak ada rasa kasih bahawa anak saudara ni mungkin. Saya selalu ingat macam ni. Kenapa saya buat baik dengan anak saudara saya lah. Sebelah ustaz pun sama, sebelah saya pun sama. Kita buat macam kita ni mak betul kan. Ada tak kena kita tegur walaupun dia rasa marah mula-mula. Sebab saya fikir gini, saya tengok dah history. Kadang-kadang kita ni bila dah tua, kadang kita tak duduk dengan anak pun. Kadang anak saudara kita jaga kita. Sebab rezeki kan tak sama. Betul. Jadi kita jangan letak anak aku bila dah tua mesti jaga aku, bagi duit kat aku. Tak semestinya. Sebab anak dia ada perjuangan dia. Tapi rupa-rupanya anak saudara jaga kita. Ya Allah. Saya terbuka benda tu bila saya tengok reality kehidupan. Yang kedua, yang pasal wanita tadi tu kan. Banyak isu juga kerana isu wali lelaki. Apabila lelaki kawam tu tidak muncul dalam masyarakat, pemimpin tu dia tidak tahu nak bawa nakhoda yang betul. Lepas tu dia sendiri pun ambil mudah, agama pun kurang. Dia tak ada dah orang kata semangat nak memimpin keluarga tu. Jadi rumah tangga memang akan bermasalah lah. Betul tak? Dia bukan kata wali tu suami saja. Ni ayah tu pak saudara. Yang kekuatan lelaki tu tak nampak. Jadi bila lelaki tu tak kawam, isteri yang akan lead. Lepas tu bila borak beranda, isteri kat kena ya. Bila isteri lead, wanita lead, dia sebenarnya di luar fitrah. Fitrah yang asal macam mana? Betul. Memang orang kata ustazah itu zaman dulu, realitinya betul reality. But why the world change? Because kita punya falsafah, cara hidup, kita dah change the fitrah. So kita kena terimalah consequences. Alamak, macam mana nak kembalikan ustazah kepada macam gini. Kita sepatutnya kena makan makanan yang sihat, daun-daun, kayu, banyak buah-buahan. Itu kan makanan syurga. Tapi sekarang kita banyak makan makanan yang kurang sihat. Kena terima lah badan kita macam ni, nyakit ke macam apa ke, betul tak? Sama. But we have to live with it dan adjust, adapt. Itu punca yang kedua. Satu ekosistem. Yang kedua adalah leadership tu sendiri daripada lelaki. Yang ketiga ada? Yang ketiga kerana saya nampak isu agama tu dia ambil remeh. Dia ambil kita ambil berat pasal agama ni masa nak akad nikah je. Lepas tu kita buat persiapan kan macam gila-gila. Ketika sebelum kahwin, nak sekufu ke apa ke, nak pilih jodoh. Lepas kahwin kita take for granted. Lepas tu agama tu kita macam kita faham agama ni mengaji Quran macam tu je. Part time lah. Part time, kita tak jadikan agama tu pengisian keluarga dan sandaran. Tak adalah kita kata, abang, kita ni nak tambah pangkat gini. Tapi kan macam mana dari segi halal haram pendapatan kita ni, elok tak kita sambung, kita terima kerja ni? Kita tak ada nak bincang benda tu. Kita fikir terima dulu, lepas tu kita cuci balik semula. Faham? Nampak tak? Agama tu kurang lah. Yang keempat, yang ni banyak saya temui di kalangan pasangan Gen Z dan pasangan yang muda 5 hingga 10 tahun kahwin. Iaitu mereka tak tahu macam mana nak handle krisis dan konflik dalam rumah tangga. Sangat isu teknikal. Tak tahu bila saya bergaduh dengan suami nak buat macam mana. Adakah saya kena emosi dulu ke? Saya nak buat macam mana? Saya nak take step lari macam mamak mana? dulu ke kan? Nak lari mamak dulu ke? Nak bagi tahu kawan dulu ke? Nak spill out dekat FB dulu ke? Nak simpan sesuatu? Dia tak tahu. Yang suami pun aku nak handle macam mana? So kebanyakannya tak tahu nak handle krisis dan konflik. Orang dulu dia ada common sense. Sebab dia duduk dalam masyarakat, bergaul dengan orang tua. Kita sekarang bergaul melalui online, social media. So tak ada sentuhan pengalaman orang lama-lama, kecuali dia rajin duduk gaul masjid ke, gaul dengan kawan-kawan orang lama-lama kat tempat kerja ke. Tapi kalau buat sama-sama dia, hal sama klik dia je yang umur macam tu je, biasanya dia kepakaran untuk handle konflik ni dia kena belajar lah sikit. Sangat kurang. Contoh kan, kawan saya lawyer ni ngadu. Dia kata tak sama. Dia kata kes dulu dengan sekarang. Dulu kalau saya handle kes betul-betul on law lah. Tapi sekarang saya lah yang kena ajar dia macam mana nak urus anak. Anak awak macam ni, awak pergilah hantar anak awak dulu. Lepas tu awak ni dulu. Lepas tu awak cakap dengan suami.
Aku ni, dia kata, aku ni pakar pengurusan rumah tangga ke, pakar Lawyer. ekonomi ke, pakar lawyer. Saya pun kata dia, saya pun perasan lah. Dulu semasa 20 tahun 10 tahun dulu, saya handle macam kes-kes. Kita betul-betul on fiqah, on undang-undang, on isu-isu penting lah. Tapi sekarang Nana, bila saya jawab isu, saya kena bagi tahu. Okey, awak dengan suami, okey, malam buat macam ni, lepas tu susun gini, lepas tu susun bedak, okey, susun kain, lepas tu susun anak. Kena ajar teknikal. Dah macam hidup dengan dia orang sekali dah. Saya kena berubah menjadi lebih teknikal. And detail satu persatu kena begitu. Kalau boleh. Sebab dia kreativiti dia dah tepu dah tu. Lepas tu sekarang, kalau dululah, kalau nak cerita masalah-masalah, contohnya kalau saya kata, minta maaf boleh tak kalau esok cerita, saya kata sebab malam ni saya pun ada hal dengan suami, kita pun ada ni, tak apa ustazah, esoklah pula kita telefon. Macam sekarang tak boleh. Kalau tiba-tiba dia kata, ustazah saya perlukan bantuan ustazah, dia nak sekarang juga. layan juga, sebab nanti kan mental pula. Ya Allah. Rupanya saya cakap dengan kawan saya lawyer, aku pun macam tu juga. Sekarang kalau malam-malam dia orang WhatsApp, kadang-kadang aku tengok kes kena layan juga. Nanti kan mental pula, dia kata. Aku pula jadi bersalah pula. Faham. Kan tiba-tiba ambil pisau ke apa pula. Aduh, Kan. saya kata, betul lah. Aku pun, saya sebagai ustazah pun menghadapi isu tu. Kawan saya lawyer pun menghadapi isu yang sama. So nampak tak? Maksudnya generasi baru sekarang ni. Betul. Jadi tak sabar macam gitu ya. Dia gini, kita tidak ajar dia problem solving. Sebab semua kan kita bagi. Ditatang. Dulu Problem kan solving. kita Spoon feed. kita nak beli kan, zaman kita Faizal, nak beli anak patung pun susah, kita buat sendiri. Betul. Lepas tu nak beli anak patung, ingat tak dulu Nana kita ada anak patung yang dia boleh pakai baju kan? Kertas tu. Kan mahal. Mok bagi setakat tu je lah. Kadang tukar baju kawan-kawan. Kadang lukis sendiri. Ya. Nak lupa princess ke, rupa apa ke, pakailah, lukis sendiri, pakai ni lah buku latihan. Kertas tu, ya Allah. Yelah, sebab nak dapatkan dia punya orang kata karakter yang sama tu kan, yang kita nak tu. Maksudnya kita kreatif, kita boleh berfikir macam mana nak selesaikan masalah kita ni. Sekarang ni tak ada Ya. kebolehan dia untuk berfikir. cerdik, info. Satu lagi masalah dia, info terlampau banyak. So where to start? Dia tak tahu nak mana, kat mana nak mula tu. Contoh dia tanyalah dekat ChatGPT, macam mana saya nak handle suami saya balik kerja marah. Saya tak tahu sebab apa. ChatGPT bagi 20 jawapan. How nak start kat mana? Lepas tu common sense pun tak tahu, creativity pun tak apa nak faham, karakter suami tak apa nak faham. Dia nak start ke mana? Last kali tak buat apa-apa, ChatGPT bagi jawapan. Betul tak? Banyak yang dia bagi dia tak buat apa. So maknanya ramai yang sekarang ni tak melalui proses yang betul. Tu kata tadi Membesar. ekosistem. Proses yang betul. Dan Ekosistem pembangunan keluarga. Dan ada juga yang macam Nana cakap tadi dah, dia macam tak sabar dan akhirnya proses tu dia tak nak lalu. Dia nak cepat kepada nak result je. result tu dia nak cepat. Sebab Gen Z ni dibesarkan dengan gratification yang segera. Dia kalau buat apa, dia mesti dapat terus. Ya. So sabar ni perlu dipupuk. Tapi kita benda-benda dulu pun tak sabar kan Faizal? Tak sabar. Bila kita buat sesuatu, kita nak jawapan cepat. Kalau kita nak daripada anak, suruh anak berbuat cepat, kita pun tak sabar. Tapi macam mana kita boleh bentuk sabar? Sebab kita ada banyak pengalaman. Bila kita banyak bergaul, kita ada banyak pengalaman. Bila banyak pengalaman, kita banyak contoh-contoh. So, kena gini. Kena relax sekejap. Bila relax sekejap, benda tu akan datang hikmah. Betul tak? So, kita bila ada banyak pengalaman, banyak pergaulan, benda tu mematangkan kita. Lepas tu kita mungkin cara kita dibesarkan pun kena banyak sabar juga. Dulu tengok TV setakat pukul 10 je. Tutup. Lepas tu tutup. Lepas tu kalau nak sambung cerita tu, tak tahu bulan depan ke mana, tak tahulah. Tak sambung-sambung, tak habis-habis tengok tayangan drama dulu kan. Dulu cerita kartun hari Sabtu hari Ahad je. Tunggulah seminggu balik nak tengok. Tapi sekarang dia boleh dia gini, drama ni pun dia akan bagi kat kita the whole episode. Bukan satu episod dah. Siri terus. Betul. Jadi Siri kita terus. tak pernah rasa kan, anak-anak atau yang sekarang ni tak pernah rasa menunggu ataupun kena usaha lebih kan. Ya, betul. Communication pun sangat pantas. Membina karakter. Communication laju. Kita dulu hantar surat, bila dia nak balas tak tahu. Ya Allah. Saya pergi universiti belajar ni tahu. Ketuk duit shilling. Jangan 20 sen bagi besar supaya panjang sikit kono-kono bercakap dekat public phone. Siapa zaman saya ni mesti rasa, betul tak? Ya ke? Macam 50 sen jadinya. Kono-kono panjang lah. Tapi masa tu macam panjang juga dia Faizal kan? Padahal sama je masa dia. Saya sampai ketuk-ketuk. Dulu. Tak, Zaza, saya nak ajar lain. Dia kena tekan yang bintang dengan hashtag. Tekan 2 sekali. Lepas tu tekan nombor. Lepas tu dapat lama sikit. Dia terus unlimited. Ada orang ikat je duit shilling tu.
tarik balik. Lepas tu kalau bayangkan cinta hati kita ni duduk belajar dekat US, kita belajar dekat UM contohnya kan. Allah, nak menahan kesabaran tu lamanya. Tapi sekarang video call hari-hari. Ya, maksudnya sekarang masalah kita adalah teknologi. Teknologi dia akan mempengaruhi cara hidup. Dan kita pula tak adapt. Mak bapak tak perasan nak top up bab-bab tu. Yelah. Saya pun terasa lah Faizal, bila anak saya membesar, bila remaja pun perasan, aku lupa nak top up part ni. Sebab kita tak perasan dia dah berubah part tu. Tu yang takut tu. Betul. Dan Kita kalau takut, kalau kita tengok sekarang social media lah, kita memang tak boleh nak kata no to social media. Macam mana-mana pun orang akan merujuk, akan tengok, dan ia memberi banyak kesan kepada perkahwinan juga. Sebab itulah permulaan kadang-kadang percintaan. Sebab orang tak nampak. Dulu nak bercinta kena jumpa kat pondok, kat mana kan. Sekarang ni kat dalam ni pun boleh. Itu cinta dia saya rasa, jumpa kat pondok. Tak ada, saya tak jumpa kat pondok cerita saya. Dia jumpa pondok pengajian kot. Alhamdulillah. Bagus lah kan. Okey, kalau Ustazah tengok social media sekarang, antara punca juga berlakunya perceraian. Ya, dia gini, asas-asas dalam perceraian tu lebih kurang sama. Nafkah, tak bertanggungjawab, tekanan hidup. Tapi dia punya bentuk dah berubah berdasarkan perkembangan teknologi lah. Contoh kalau kita tadi pergi sekolah, jumpa reunion. Sekarang tak pergi sekolah dah, jumpa memang online terus. Betul tak? So benda tu mempengaruhi. Lepas tu bila online dulu kita jaga pergaulan di office. Contohlah kita ni kerja, kita suami orang, pergi office, kena beringatlah kita suami orang, jaga pergaulan, bawa identiti. Tapi sekarang pergaulan bebas dalam media sosial suka nak dikawal. Bunga-bunga zina tu sangat lebih mudah. DM pun senang. DM pun sangat mudah. Lepas tu dengan perkembangan teknologi, kita pun kadang tak tahu pun suami kita buang dengan siapa ke apa ke, betul tak? So macam salah satu punca perceraian di Malaysia adalah campur tangan orang ketiga. Campur tangan orang ketiga ni ada dua bentuk. Pertama, ada orang ketiga nak masuk dalam keluarga kita. Mungkin skandal suami ataupun skandal isteri, betul tak? Campur tangan orang ketiga juga daripada mertua. Tapi sekarang peranan orang ketiga tu jadi lebih, orang kata complicated kerana ada teknologi. Satu lagi, kita kan sekarang ada penyakit juga, dia panggil social comparison syndrome. Kita suka buat perbandingan yang di luar batasan kerana kita dapat banyak apa yang kita lihat daripada medsos. Cara hidup. Okey, macam mana persepsi tentang hidup? Macam mana persepsi tentang suami? Macam mana persepsi tentang isteri? Macam mana persepsi tentang kerjaya? Macam mana rumah yang dikatakan bahagia? Semua kita tengok medsos. So kita bina persepsi berdasarkan apa yang kita bandingkan kat medsos. Sedangkan medsos tu 20% sahaja realiti. Betul. Dan dia kena fikir, dia kena kritis. Betul tak? Tak boleh terima semua benda. Sangat mempengaruhi lah. Tapi ada juga yang kaitkan dengan suasana suami isteri bekerja sibuk dan sebagainya. Macam mana Ustazah? Kalau tak kerja, isteri tu pun nanti tak dapat nak support juga kan. So memang perlu luangkan masa di luar juga kan. Jadi macam mana nak ada masa balik? Orang dulu isteri mungkin tak kerja. Tapi suami saja yang bekerja dulu lah. Sekarang ni dua-dua kena kerja. Suami dulu tengah hari pun balik makan kat rumah tu. Betul. Sebab tak jam macam sekarang. Kerja pun dekat. Betul. Kalau kat sawah tu boleh bawa bekal kan. Konon-konon macam itulah kehidupan zaman dulu. Tapi kan saya Faizal membesar di Kelantan. Kelantan ni orang perempuan dan orang lelaki sama kuat bekerja. Kalau duduk atas pasar tu perempuan. Betul. Lepas tu kita dah ada standard. Kalau sayur perempuan jual. Ada ke nak jumpa orang lelaki jual sayur? Mana ada? Tak ada. Orang lelaki dia mesti daging, ikan, benda berat-berat. Hardware, betul tak? Hak lain tu perempuan dia macam dah ada klasifikasi. Section dia. Saya membesar di kalangan budaya orang perempuan dan orang lelaki kuat-kuat bekerja. Tapi still tak ada masalah. Nak kata sibuk, dua-dua sama sibuk. Tapi orang dulu dia pentingkan keluarga. Dia bukan pentingkan kerjaya. Kita sekarang pentingkan kerjaya, bukan pentingkan keluarga. Keutamaan tu dah berubah. Keutamaan letak di kerjaya dulu. Sebab kita anggap anything happen pada kerjaya, itulah identiti kita. Sebab kerjaya ni kan mengangkat diri kita. Kerja kat mana? Kat Astro. Wow, bestnya. Kalau dia kata kerja kat mana? Saya freelance. Boleh hidup ke freelance? Nampak tak? Kerjaya. Saya kerja kat mana? Dewan Negara. Dewan Negara. Contoh. Awak kat mana? Dewan Bahasa Pustaka. Mesti sangat puitis. So nampak tak? Orang menilai orang sekarang berdasarkan kerjaya dan pendapatan. Tak ada pendapatan tak apa, asalkan ada kerjaya. Awak apa dia?
awak kerja apa? Saya terlibat dengan NGO ni, pergi Palestin lah, pergi ni. Dia pun nampak wow. Padahal duit tak ada mana. Tetapi jarang orang memperkenalkan diri dia dan bangga dengan identiti keluarga dia. Dulu dia kerja apa pun demi anak. Sanggup jual rumah, jual tanah demi anak. Orang sekarang jual anak demi rumah. Tak ada. Lebih kurang gitu. Ada. Dia bukan jual anak secara betul jual anak. Maksudnya mengabaikan. Kalau ada ikut statistik, gini, apabila berlaku kebankrapan, kita ada tendensi orang ni dia akan cut tuition anak. Dia akan cut benda-benda yang berkaitan dengan education. Tapi dia tak sanggup nak cut rumah, kereta. Tapi ada setengah-setengah tu tendensi, contoh kalau berlaku bankrupt ke apa, dia akan cut kereta tu, jual, ambil motor. Rumah tu jual, pindah ke rumah kecil. Ada. Tapi ada juga tendensi orang yang banyak juga dia akan cut education anak. Okey, yang mana satu yang orang dulu sanggup kerja, berhutang, jual semua tanah yang ada asalkan anak aku pergi belajar. Maksudnya dia letak keluarga dulu. Kenapa kerja penat-penat, letih, pergi meniaga? Sebab family. Sebab tu dia apa-apa pun family. Kita apa-apa kejaya dulu. Sebab kita nak dapatkan duit validation satu, kita nak menunjukkan yang kita ni ada status tertentu. Mungkin melalui memiliki kereta contohnya, rumah yang besar dan sebagainya. Adakah itu sesuai dengan agama? Ustazah jawab tu. Saya tanya kepada yang di luar sana. Adakah itu sesuai dengan agama? Bila kita letakkan kebahagiaan hidup kita pada kereta, kebahagiaan hidup lah tu, pada kereta, duniawi, pada penampilan, mana yang lagi elok kita letakkan, mana yang nafas panjang? Saya tanya nafas panjang. Letakkan kebahagiaan pada kereta, pada rumah, ataupun letakkan kebahagiaan kita pada keluarga. Mana nafas yang lagi panjang? Nanti dia kata kalau saya tak kerja elok, anak-anak saya pun tak makan. Katanya gitu pula. Tapi balance sebab dia tahu anak tu perlukan apa? Perlukan quality time. Yelah, macam orang yang sibuk sangat, macam kita tengok ustaz-ustaz kan, yang hebat-hebat kan, dia orang berceramah sana sini, bila masa dengan anak Tapi bila dengan anak, cuba tengok dia punya quality time. Dia cakap apa, dia buat apa, dia bagi latihan apa ke anak dia. Anak dia mewarisi kepimpinan dia ke tak. Tu bukan kata masa panjang, tapi bila kita duduk dengan anak, kita handle anak macam mana? Itu leadership. Macam time. Khadijah handle Fatimah alaihissalam. Walaupun dia boleh harap Fatimah ni, bila Khadijah tu meninggal awal, wafat awal, boleh harap Fatimah jaga ayah dia. Maksudnya mak dia tu ada leadership dalam mendidik anak. Walaupun Khadijah ni sibuk kot, usahawan lagi, kan, lepas tu ada sifu sendiri dalam bidang agama lagi, lepas tu uruskan masyarakat lagi. Tapi macam mana dia boleh tinggalkan leadership kepada anak yang masih orang kata kecil, remaja. Okey, bila kita tengok institusi kekeluargaan ni, suami isteri bersama, lepas tu bercerai. Tapi penceraian tu tidaklah haram kan, dan orang kata dah tak ada jodoh, nak buat macam mana kan. Kalau Ustazah tengok sendiri, orang kata penceraian ni gagal, aku gagal dalam hidup, aku memang takkan boleh bahagia lagi. Tak ada dah peluang masa depan. Tak ada peluang dah. Sebab aku dah lalui benda yang dah hitam. So aku ni kehidupan masa depan, kalau dalam perkahwinan ni hitam lah. Mana yang ada je aku lalu. Betul tak? Ustazah tengok penceraian tu macam mana? Saya terbuka tentang isu ni apabila saya punya senior baik dengan saya lah masa sekolah. Saya kan daripada Ma'had. So senior ni sangat baik dengan saya. Dia jaga saya daripada kata 1, tapi dia ni macam dah nak kat kata 5. So bila dia keluar, bagus lah. Dia berkahwin dengan cikgu saya. Cikgu saya pun orang bagus. Tapi nak ceritanya, bila tak ada jodoh kan, dia baru anak 1 ke macam tu, berpisah. Masa tu saya muda lah, saya baru kahwin kan. Berpisah. Saya kata kenapa boleh berpisah? Dua-dua orang baik, dua bagus ni. Dua-dua karakter bagus. Orang kata, kalau kita kata ada syurga lah dua-dua kan. Tapi kenapa boleh berpisah? Tapi rupanya jodoh ni, sayang ni tak semestinya memiliki
ketika itu. Kan sayang ni tidak semestinya memiliki selama-lamanya. Akhirnya sayang kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Kita letak situ je. Hari ni dia nak bagi, esok dia nak lepas, tak apa. So jangan anggap perceraian itu kerana salah kita semata-mata, tapi mungkin itu perjalanan yang Allah susun. Sebab saya ada je kawan yang kali pertama dia kahwin, tak matang, tak berapa nak bagus, belajar, dua-dua belajar. And then dia kahwin kali kedua, dia top up lah apa dulu yang dia kurang dan sebagainya. Lepas tu dia jumpa balik dengan suami dia yang bekas suami lama, okey je. Sebab tu dalam Islam kata nak berkahwin dengan cara baik, nak berpisah pun dengan ihsan. Sebab tu kita pergi mahkamah tu, kalau dekat mahkamah syariah kita banyak bincang dalam dinding, kita tak bincang kat open court. Hal-hal keluarga ni, sebab ke depan kita kalau boleh keluarga ni kita nak jaga, nak bincang, nak muafakat sedaya yang boleh, supaya anak okey, isteri okey, suami okey. Keluar daripada perkahwinan tu you learn something, dan you adalah orang yang baru dan awak dah ada tarbiyah. Macam gini lah Faizal. Bukan dulu dendam saya semata-mata kan. bukan. Dulu saya cita-cita jadi lawyer. So ayah saya tak bagi. Kalau budak-budak sekarang aku rasa ngamuk dah, betul tak? Saya dah simpan semua kain-kain warna hitam putih ni, nak jadi lawyer. Aisyah tak bagi sebab dia kata saya tak sesuai, agaknya di sekolah kot. Kita dengar. Tapi rupanya perjalanan tu akhirnya yang kita plan lain. Bila sekarang macam ni pula aku. Saya tak pernah terfikir yang saya akan jadi TikToker. Saya tak pernah terfikir. Sebab karakter saya ustazah ni, buat apa jadi TikToker? Baiklah kita ngajar gitu-gitu je, betul tak? Ngajar orang tua. Apa TikTok ni? Kan orang tua tak sesuai dengan TikTok. Lagipun kita nak menuju ke arah berusia, warak dan sebagainya, dah ke alam lain dah. Tapi saya kata macam mana aku boleh jadi TikTok? Orang tanya macam mana ustazah boleh duduk kat TikTok ni? Rupanya saya bawa perasan pelajaran lepas tu banyak yang menjadikan saya boleh duduk kat TikTok. Sebab dekat situlah kita, orang kata apa, juga sebenarnya. Satu, kalau Faizal perasan, bukan semua ustaz-ustazah boleh duduk kat TikTok. Sebab karakter lain-lain. Betul. Sebab dia orang pelajaran dalam hidup berbeza. Saya pelajaran dalam hidup berbeza. Faizal pelajaran dalam hidup berbeza. Lepas tu kalau saya jadi DJ, saya tak akan jadi Faizal. Saya tak akan jadi Nana. Saya akan jadi saya lah. Tapi Ustazah janganlah. Ustazah dah ada kat TikTok cukup lah. Kalau saya jadi DJ juga, habis lah mu nak cari makan. Gitu. Tapi kalau bagi saya lah, karakter macam Ustazah ni dengan ilmu pengalaman yang ada, rugi kalau tak ada dekat platform macam tu. Kita rasa. Tapi kita sebagai orang lama, kadang-kadang kita tak suka dah dunia komersial. Tapi Ustazah okey lagi lah. Kita buat setakat yang kita perlu sahaja. Berapa kerap Ustazah buat? Saya kalau di TikTok ni, kalau video maintain, ada setakat ada maintain. Cuma kalau live tu saya tak berapa aktif live lah. Macam orang lain dia live sebab dia nak pendapatan. Kita nak dakwah, so kita tak boleh live. Bukan jiwa kita nak live 24 jam ke apa, bukan kita. Saya bawa konten-konten lah kan. Kita ada hari kita rasa nak live, kita live. Macam tu. Faham. Ustazah, berbalik kepada yang perceraian tadi tu. Siapa yang Ustazah tengok sepanjang kes-kes yang Ustazah kendalikan kan, siapa yang paling banyak terkesan? Suami, isteri ataupun anak-anak, atau macam mana Ustaz? Dalam banyak kes anak lah. Sebab sifat anak yang lebih fragile, dia pun sedang berkembang, orang kata tak berapa nak matang lagi, tengah belajar. Dia pun mencari arah tau. Tapi arah dua-dua tu dia macam pecah. Dia secara idealnya kepada anak, dia nak dapat kasih sayang tu daripada mak bapak yang bersatu. Tapi sekarang mak bapak kedua. So sebab tu lah apa-apa pun kita bincang dalam dinding bersama dengan keluarga yang rapat. Kalau Faizal dengan Nana perasan, kita di Malaysia ni kita ada kaedah suluh. Kalau pergi mahkamah syariah dia panggil suluh. Suluh ni maknanya kita guna kaedah perdamaian. Kenapa benda tu muncul dekat mahkamah syariah bermula tahun 2000 ke atas. Sebelum tu tak ada. Sebab isu keluarga ni dia kena perbincangan. Dia tak boleh dengan judgement. Tak boleh hakim kata okey, sekarang saya nak anak gini. Tak ada. Dia kena bincang. Bila bincang, okey, macam mana kita nak buat ni? Kalau kita berpisah macam mana? Okey. Dan dalam perbincangan tu, dalam Quran sebutlah, bila berlaku tadi syikok, maka kita kena ambil wakil daripada keluarga sebelah lelaki, wakil sebelah keluarga perempuan, bincang. Kalau zaman dulu, benda tu berlaku di peringkat kampung. Tak perlu kepada mahkamah-mahkamah semua. Mahkamah tu ujung sangat, tak boleh bincang, tak settle, ngatuk penghulu pun tak settle, baru pergi ke mahkamah. Sekarang tak. Mahkamah yang hidupkan benda tu. So, tapi mahkamah biasanya, kalau kata Tuan Arif,
boleh tak saya nak panggil kawan saya untuk support saya dalam majlis perdamaian ni, perbincangan. Biasa dia tak bagi. Sebab best friend dia orang luar. Dia apa-apa isu better dalam keluarga, paling kurang untuk saudara ke, mak saudara ke, hak kenal dua-dua belah pihak. Sebab keluarga ni ke mana dia akan ni. Jadi selalunya yang banyak terkesan anak lah. Tapi kalau kata kita go for judgement open court, apa berlaku pada anak? Terkesan emosi dia. Benda ni saya belajar bila saya pergi Australia tau. Bila saya buat dasar kanak-kanak Fitrah Kelantan, saya buat lawatan ke Australia. Bila nak handle kes-kes berkaitan dengan family, dia akan dalam perbincangan. Dan anak tu dia akan letak dulu. Dia panggil interest of the child kalau dalam bahasa undang-undang. Apa-apa pun interest of the child. Dan dalam Islam pun sama. Kita fikirkan pasal anak dulu, kepentingan dia dulu. Sebab dia kecil. Dia tak matang. Kita ni patut riuk pun tak pedah, kita umur 40. Kan pandai-pandai lah nak hidup. Macam tu. Okey, kalau lah kata yang mendengar ni, mungkin penonton-penonton kita ada diambang penceraian. Macam mana kita nak tahu perkahwinan tu boleh diselamatkan ataupun you know what, tak apa, it's okay. Kadang-kadang perceraian adalah perkara yang terbaik. Kadang-kadang dengan penceraian lah dia lebih dekat dengan Tuhan, contoh kan. Jadi macam nak selamatkan ni, bentuk ni macam mana? Kalau untuk kita lepaskan ni, macam mana keadaan dia? Okey, dia sebenarnya boleh sebut perceraian ni ada dua lah. Kadang-kadang perceraian yang mungkin selama-lamanya, perpisahan selama-lamanya. Yang kedua perpisahan sementara. Tak boleh sangat kan. Okey, mungkin pisah perpisahan sementara. Lepas tu kalau okey tu balik semula. Kalau tak okey, maknanya selama-lamanya lah. Okey, selamanya pada ketika itu. Okey, kalau misalnya diambang perceraian, pertama kena tahu punca. Sekarang kita tak tahu punca. Bila cerita, contohlah dia datang cerita kat saya, dia lambak semua benda. Saya sakit hati dengan suami saya 1, 2, 3, 4, 5. Tak, sebenarnya masalah apa? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya masalah apa? Apa asas? Dia sendiri pun tak tahu sebenarnya dia sedang menghadapi apa. Dia tak tahu cerita sebenar. Dia tahu root cause yang sebenar. Dia pakai lambak semua benda sebab dia dah bercampur dengan emosi, mental, orang ketiga, yang dia baca dekat ChatGPT. Dia tak tahu root cause. Sebab tu kalau kita tengok psikologi, dia kata buat journaling. Dia kata buat journaling maknanya tulis balik. Dekat tulis baru dia perasan, yang ni dia ulang banyak kali, sebenarnya ni root cause dia. Lepas tu barulah pergi, okey, root cause ni berpunca daripada apa? Kalau awak tahu punca, lebih mudah nak rawat. Contohnya punca asalnya lah daripada semua benda. Suami tak peduli ke, suami cakap kasar ke, suami pergi cari orang ketiga ke, buat kes dekat office ke. Rupanya berpunca daripada kurang perhatian lepas beranak. Contoh. Ataupun terasa hati cakap kasar. Ataupun suami dengan isteri pula tu, rupanya selama ni suami dia take for granted dia buat semua benda tapi tak pernah ucap terima kasih. Tapi dia kalau tahu root cause, lebih mudah untuk rawat. Dan kadang-kadang satu lagi ialah kalau dua-dua tu nak berubah, nak selesai masalah, lebih mudah untuk tidak berpisah. Tapi kalau dua-dua tu memang ikut mu lah, malah nak fikir lah, saya memang tak ada hati dengan dia ustazah. Tak sayang dah. Payahlah. Tapi benda ni selalunya dalam kes nusyuz dengan syikok. Tapi kalau doror, cerita lain. Sebab dia melibatkan abuse. Sebab saya tak sokong orang yang pukul bini, minta maaf. Kalau pukul bini, bagi saya red flag terus. Pergi uruskan cara undang-undang. Itu jenayah. Jenayah dia melibatkan saya. Kalau tengok kes Faizal, itu bukan kes, contohlah kes saya tengok suami isteri berpukul-pukulan, penderaan. Dia jadi kes saya sebab jenayah. Dia bukan lagi kes suami isteri. Tak peduli lah dia kena pukul patah riuk pun. Tak, itu jenayah. Once jenayah, polis ambil kes, walaupun dia tarik balik, polis tetap bawa kes. Betul. Cuma polis pun adalah budi bicara dia. Tapi kalau dalam kes doror, jangan ambil kaedah saya tadi, kaedah lain. Baik. Ustazah, lepas bertahun-tahun mendengar macam-macam kisah rumah tangga ni, apa sebenarnya definisi sebenar sebuah perkahwinan yang bahagia? Adakah perkahwinan itu yang bahagia ni bebas daripada konflik atau bagaimana Ustazah? Saya kan dalam kehidupan saya buat dua lah. Bahagia yang bersifat sementara, yang kedua bahagia bersifat berpanjangan. Saya nampak lah bahagia bersifat sementara ni kita kena bijak alihkan perhatian kita. Kadang kita ni tengah panas dengan suami, panas lah,
Panas. Tahu kenapa dia jadi macam panas tahu. Panas macam sebut tak kena, macam kita tak setuju dengan dia tak setuju dengan kita. Kita pun alih perhatian kita pada jaga anak. So kita alih bahagia sekejap dekat anak. Jangan fokus kat situ. So burden tu, tension tu dia akan pergi ke sini, so dia akan lebih seimbang. Kalau kita fokus sini dengan anak-anak, kita kena marah. Betul tak? So kita kena belajar alih bahagia. Contohlah dalam keluarga ni, sudah dah Ustazah, macam saya ni tak ada. Sudah dah saya dengan suami macam tak ada dah, hitam dah Ustazah. Tak apa, saya kata okey, sekarang awak fokus pada diri awak dulu. Sudahlah, suami saya memang dia nak kahwin betul dah Ustazah. Dia memang dah pergi dah ke sepadan, macam mana nak buat? Saya kata sekarang awak fokus diri awak. Alih bahagia. Jangan fokus pada suami, fokus pada awak. Okey, sebab awak ni, kalau awak ni protected, awak ni lebih sihat, lebih stabil, lebih rational, so anak-anak awak pun akan gantung pada awak, dia tak terkesan. So you fokus pada diri you sekarang, tukar passion. Alih bahagia. Faham? Mungkin alih bahagia pada kadang-kadang kita rumah kita ni, kita ada masalah dengan anak, dengan suami, dengan isteri, dengan mak saudara ke apa ke, dengan mak mertua. Kadang benda tu dia within the time baru heal. So kita pun alih bahagia kita, banyak buat kerja kebajikan dekat masjid. Alih bahagia. Alih bahagia ni sangat penting, terutama untuk Gen Z sekarang yang kurang kreativiti dan common sense. Okey, tapi saya nampaklah apa yang menyebabkan orang tu boleh bertahan, boleh bahagia, still boleh senyum walaupun dia sendiri pun memikul banyak beban. Kan? Kerana dia tahu apa perjuangan yang betul. Perjuangan dia adalah perjuangan untuk dapat redha Allah. Dan dia sentiasa nak meningkatkan perjuangan kerana Allah SWT tu. Contoh, okey, dengan menjadi ibu yang baik, dia akan dapat pahala banyak. Letih ni, duk kejar suami lagi, kejar anak lagi, lepas tu jaga ni lagi. Tak apa, kita pun tengok, dengan itu aku dapat redha Allah. Suami tak puji tak apa, tapi aku dapat pahala. Betul tak? So perjuangan dia di situ. Lepas perjuangan tu macam dah okey sikit, dia pun alih perjuangan dia lebih besar. Okey, sekarang aku nak bantu pula wanita di luar sana. Kita kan selalu tengok cerita macam tu. Saya nak bantu ibu tunggal di luar sana. Saya pun nak bantu juga. Itulah. Jangan teruskan kat situ, kita jangan teruskan kat situ, kita stop. Sekejap lagi kita minta dia cut. Dia pun kata okey, sekarang saya nak bantu ibu tunggal supaya lebih ramai dikahwini. Contoh, itu suka. Bukan supaya lebih bersemangat, kembali pada agama. Saya nak bantu masjid. Macam mana masjid ni nak didekati oleh remaja. Jadi otak dia fikir situ lah. Jadi perjuangan itu sentiasa meningkat. Akhirnya kita pun meninggal dalam syahid kepada Allah SWT. Dia kena ada sasaran lah kan. Tapi sasaran dia mesti kait dengan perjuangan meningkatkan agama Allah. Perjuangan. Jangan letak perjuangan itu untuk dunia semata-mata. Dunia kita nak kejar penat. Dunia ni akan hilang bila-bila masa. Lepas tu goal dia akan sentiasa alih. Hari ni kereta apa yang paling orang muda suka? Contohlah kan, adalah kereta CA contohnya kan. Tapi mungkin 2 tahun lagi kereta B lah. Kita baru nak dapat A. Dah rasa tak cukup lagi kan. Aduh, beli pula yang saya lain. ada kes anak murid jugalah ni. Bertahun-tahun ikut saya dalam kelas tau. Orang berjabat lah. Tiba-tiba satu ketika anak-anak murid lain bagi tahu, Ustazah, masa tu saya muda lagi. Ustazah, perasan tak ni tak masuk kelas mana dah? Betul lah, saya kata tak masuk kelas. Sekarang dia dah gila dekat ni, bercinta dekat office. Zaman tu bercinta kat office ni, suami orang isteri orang kurang lagi. Dia lately yang sangat banyak. Betul tak? Dalam 5 tahun 10 tahun ke belakang ni banyak. Masa tu tak banyak. Macam sekarang. Bujang lah. Masa tu dia selalu bujang dara gitulah. Tapi ni kes isteri orang, suami orang. Dia ni beranggapan dia tak pergilah kelas semua, lepas tu buka tudung. Saya sedih anak murid saya kok bertahun-tahun, bukan setahun dia mengaji. Lebih daripada setahun. Lepas tu saya kata, kenapalah jadi gini ni. Lepas tu dia beranggapan dia minta cerai dengan suami dia. Dengan harapan orang yang dia tengah bercinta ni pun ceraikan isteri dia. Cerai isteri dia, sebab tu akan kahwin dengan dia. Rupanya lepas bercerai, kawan tu tak cerai pun isteri dia, sayangkan isteri dia. Dan dia ni macam orang kata sekadar dia angin lalu nak melepaskan rasa tension sementara. Tapi masalahnya dia dah malu dengan kawan-kawan dia sebab satu office. Lepas tu dengan anak, ada anak. Anak. Lepas tu dengan suami, rasa suami nak ambil balik tak? Lepas tu anak tu dia akan kesakitan jiwa yang mendalam kat dalam tengok mak macam tu. Ya Allah. Lepas tu dia mengharapkan si lelaki tu, si lelaki tu dah alih goal. Maknanya saya sekarang nak fokus pada isteri saya dah, saya nak bertaubat dah. Yang kawan ni
Kau dah cerai. Sebab tu bila berharap pada dunia, awak rasa dunia boleh dipercayai ke? Okey, kita memang mahukan perkahwinan diakhiri dengan di jannah, insya-Allah kan. 3 perkara penting sebelum kita kahwin. Sesi ta'aruf tu mungkinlah kan. Ustazah boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita. 3 benda ni tak ada, kau jangan berangan nak kahwin dik. Contoh, apa benda tu? Nombor 1, ilmu agama tu penting lah. Kena tahulah sedikit ni. Bila berkahwin, bab edah pun tak tahu. Saya minta maaf pengalaman saya dulu saya tak jumpa kes macam ni. Sekarang saya start jumpa dah. Ya. Ustazah, saya tak tahu pun kena edah. Saya kata awak ni belajar tinggi-tinggi. Nak kata tak, budak sekarang saya rasa PESA memang dah ada tajuk tu. Tapi mungkin sebab dia terlampau cerdik ke macam mana tak tahulah, complicated ke nak search pun tak tahu nak search. Jadi bila praktikal, bila praktikal dia tak perasan edah tu macam mana. Saya tahu pun edah ada macam ni, saya tak ingat Ustazah. Astaghfirullahaladzim, patutmu ni macam mana? Kan kalau kena tu yang kita ada kes bercerai 2-3 kali, hakim yang kena putuskan dah tak boleh duduk sekali. Sebab dah 3 kali kot lepas cerai. Lepas cerai sama, bercerai dia take for granted benda tu. Ilmu agama tu paling kurang basic-basic kena tahu. Tetapi praktikal agama tu penting. Kena belajar lah, kita kena tengok ayah kita kalau dia bagi nafkah macam mana. Yalah, kita tahu suami bertanggungjawab bagi nafkah, tapi bagaimana nak susun? Contohlah kalau kita kerja freelance, kita jangan tanya orang kerja kerjaan. Kita kena tanya orang yang freelance juga. Barulah dia tahu nak susun duit macam mana. Betul tak? Betul. Kita pergi tanya orang kerja kerajaan, memang tak ngam lah Faizal, sebab cara dia terima duit macam lain dengan kita. Kalau orang meniaga, kena kita tanya orang yang beragama meniaga tapi bagikan nafkah macam mana. Tu baru betul. Jadi benda tu yang kita kena, kita tahu dah okey nafkah orang lelaki, tapi kita nak bagi macam mana secara betul. Pengamalan yang tepat, pelaksanaan tu macam mana. Macam kita isteri, okey saya kerja shift Ustazah, saya nurse. Malam siang saya tak menentu shift saya. Awak nak belajar jadi isteri yang bagus, jangan belajar dengan orang yang memang kerja office hour. Payah sikit lah. Kecuali awak ada common sense, pandai-pandai ejah, kreativiti, eksperimen, betul tak? Mungkin kena belajar dengan orang macam saya yang memang tak ada shift langsung. Nak kata tak ada shift pun tak ada shift, nak kata ada shift pun tak ada shift. Masa tak tahu ke mana. Kan belajar dengan orang macam saya. Baru awak dapat, oh gini, oh gitu. So maknanya agama ni bukan setakat tu. Kita kena tahu, kena tadabbur atas diri kita. Tadabbur. Tu bahasa tadabbur. Bukan tadabbur you buka Quran, lepas tu you baca ikut-ikut, tadabbur ikut-ikut. Ni tak kena. Ni kita bincang isu lain. Tapi tadabbur atas diri kita tu baru betul. Macam mana nak sampai kepada cinta Allah betul, melalui nafkah, melalui tanggungjawab pada suami. Ustazah, saya tak kerti masak. Tapi macam mana saya ni nak jalankan tanggungjawab dengan tak kerti masak tapi sibuk. Macam mana? Mungkin kena belajar dengan orang yang macam tu juga. Sebab apa kita belajar? Sebab kita nak capai cinta Allah. Tu nombor 1. Tu saya nak cerita simulasi dia lah. Sebab saya kata belajar agama, saya dah belajar dah Ustazah. Saya pergi kursus kot. Saya memang background agama kot. Background je lah, tapi mengerti ke nak bidak-bidak duit macam mana, nak sembunyikan duit macam mana kan. Kalau macam kerja macam Faizal ni kan, nak bidak-bidak duit, sembunyi duit ni bukan mudah. Sembunyi duit maksudnya ketika emergency tiba-tiba boleh buat keluar duit. Kalau tengok pendapatan tu dia macam bulan ni banyak, bulan depan mungkin tak banyak. Betul tak? Betul. Ada ketika tak masuk langsung. Hanya aku yang menangis sendiri. Betul tak? Benda tu praktikal. Itu agama. Jangan kata bukan agama. Yang kedua, saya rasa kena belajar ilmu management sekarang. How to manage your time. Ni balik rumah cakap nak tidur, anak duduk menangis juga. Lepas tu dia jadi macam ni, tak tahu nak buat susu anak macam mana, nak urus kain anak macam mana, urus suami macam mana. Dia jadi pening belaka. Suami pun sama juga. Kena belajar management. Saya buka buku tau Faizal dengan Nana. How to manage. Saya buka buku management. Orang belajar manage business, saya buka how to manage yourself, how manage your time. Saya study satu-satu. Sebab saya kan orang yang ilmiah. Tulis. Lepas tu adjust, tadabbur perkataan dia. Tadabbur atas diri kita. Baru dapat formula yang hari ini. Yang sebelum ni bergaduh banyak mana dah. Yalah. Betul lah tu. Betul tak? Nak boleh sampai macam umur dah berapa ni. Pengalaman kita susun balik. Dan yang ketiga? Lepas tu yang ketiga adalah bagi saya kena belajar juga ilmu rumah tangga. Emosi rumah tangga, karakter, anak macam mana, diri kita juga, your heal time macam mana. Lepas tu ilmu urus rumah penting lah.
Saya tengok bila rumah tak terurus, dia bawa kesan pada emosi. Bergaduh suami isteri juga. Balik rumah serabut. Lepas tu anak panas. Anak tak nak duduk rumah. Kalau anak remaja lagi lah, serabut aku balik rumah. Rumah busuk, dia kata. Kan mak kau tolonglah kemas. Dia kata gini, kan mak kau sibuk. Yelah, rumah orang lain pun sibuk. Anak kita cakap macam tu. Pandai anak Jadi jawab. rupanya rumah yang kemas, bersih, bukan kata comel. Comel ni subjektif. Mungkin saya tak pandai decoration, tapi paling kurang kemas, bersih dan teratur. Perkataan teratur, manageable, is very important. Dengan tu dia akan melegakan banyak masalah awak, terutama perempuan. Sebenarnya lelaki pun sama juga. Kita balik rumah, tak nak serabut. Masuk pintu tu kain buruk penuh dah. Kain kotor bercampur bau. Ini dia sambut aku dengan kain buruk. Lepas tu nak pergi kerja, baju kerja tak ada, cari dalam bakul. Kan cerita real tu. Kalau sekali-sekala is okay, tapi kalau selalu sakitlah hati tu bertambah-tambah. Tapi kat universiti kita belajar tak cara nak urus rumah, nak susun rumah, nak dekor rumah. Dulu ada ERT. Sekarang tak ada. Tak ada dah kan? Sains rumah tangga Sains rumah tangga. Ekonomi rumah tangga. Saya belajar dulu cara nak lap ni. Cara nak gosok baju. Cara gosok baju. Sekarang pandai-pandai lah hidup sendiri. Sekarang ni banyak bahan rujukannya sampai dah tak terujuk kan. Jadi sebelum kita nak berkahwin, bukan saja kita cari pasangan tu yang sekufu kan, kita juga kena tambah ilmu kita lah, macam Ustazah cakap tadi. Cuma satu lagi benda yang penting, tolong belajar juga sebelum berkahwin ni ilmu menguruskan krisis dan konflik. Tolonglah. Sebab kadang-kadang awak terpaksa urus sendiri. Macam tu. Contohlah, kita kat office pun kadang berkonflik. Nana dengan Faizal tiba-tiba tak sependapat dalam satu isu. Tapi Nana nak buat cara dia, Faizal macam cara dia. Tapi sebab kita dah berusia, kita tahu macam mana nak adjust each other. Mungkin ambil sikit. Lepas tu kita tahu dah karakter Nana macam mana. Jadi pandai-pandai lah Faizal. Betul tak? Gitu. Tapi kalau dalam rumah tangga, you berdepan macam tu hari-hari, kita tak ada langsung pun ilmu walaupun sikit, background sikit. Tak pernah melalui problem solving ataupun simulasi. Nak dapat idea dari mana. Itu yang berlaku pada hari ini. Dia macam stuck tau kan? Saya kena hajam dia tu je Nana sekarang. Saya tak payah hajam dia besar-besar. Saya kata aku ni jadi bibik ke apa ni. Mula-mula tarik nafas. Saya pernah saya orang tanya pasal head, tapi end up saya nasihat dia pasal menguruskan rumah dan tangga kan? Tapi dia tanya saya masalah head dia. Saya tengok dia punya masalah head. Saya kata, awak gini dengan suami. Okay, saya kata gini. Okay, anak ni buat gini. Okay, sekarang awak stop. Awak gini. Okay, lepas tu kat dapur buat macam ni. Saya berfikir, orang biasa bincang dengan lawyer, aku pun dah jadi macam kau lah. Bukan setakat ustazah lah. Kena charge lebih lain. Tak apa, pahala Allah bagi. Ya Allah. Seronok betul lah. Dapat bersama dengan ustazah, tapi banyak lah lagi. Mungkin kita buat episod yang kedua kan. Banyak sebenarnya. Tajuk lain pula. Tajuk pasal lain pula. Bukan pasal rumah tangga lah. Lain kita sentuh pasal anak-anak lebih lagi pun best juga tu. Okey, kalau kita boleh membuat kesimpulan yang ustazah, perkahwinan, penceraian, bahagia ataupun tidak satu keluarga tu terletak pada diri kita dulu. So nak macam mana-mana macam Ustaz cakap, kita baiki diri kita, insyaAllah yang lain pun kita boleh susun atur dengan sebaiknya. Kata-kata kepada penonton-penonton kita, mungkin yang ada masalah, mungkin yang tengah bahagia sekarang, kita tak tahu, tak lama lagi kan datang ribut taufan yang lain kan. Pesanan untuk penonton dia dalam hidup ni kena buat banyak persediaan. Lepas tu cara kita nak buat persediaan dengan dualah. Satu, dengan kita belajar ilmu. Macam contoh, macam saya sendiri pun pergi belajar juga ustazah-ustaz lain. Sebab kita nak tambah ilmu. So paling kurang kita ada idea lah dalam otak cerebrum kita ni. Tak adalah otak dalam ni kan, tak adalah orang kata bela terus. Betul tak? Okey, yang kedua, kita juga kena top up pengalaman, persediaan oleh pengalaman. Lepas tu kena banyak bergaul. Lepas tu saya kadang suka tengok juga cerita-cerita. Sebab saya dulu suka baca novel orang putih dulu-dulu, kono-kono. Baca kitab Arab dulu-dulu. Jarang lah kita muda-muda dulu kan, tak tengok lah cerita Melayu. Kan? Tapi saya banyak juga tengok cerita Melayu yang real life, cerita life. Tahu tak? Kan ada cerita orang putih, cerita Korea yang life story. So saya suka juga tengok life story. Sebab saya nak fahamkan diri saya, the reality of kehidupan. Kalau anything happen to me, I ada idea lah untuk adjust sana sini. Ataupun dekat orang lain kita adjust. So itu namanya persediaan. Jangan kata saya sedang bahagia, ye kakak macam tu je. Mana persediaan awak? Kadang-kadang tak kena kita, kena ke anak kita macam mana. Kita kalau kena ke anak kita, kena ke suami kita. Tapi at least kita
kita ada idea dan kita tahu nak buat apa. Lepas tu yang kedua, apa-apa pun saya ada dengar itulah satu rancangan ni, dia kata gini, tajuk dia roh tanpa solat. Solat tanpa roh. Maksudnya kan orang solat sunat tapi tak ada roh dalam solat dia. Maksudnya dia cuma solat mungkin untuk rutin, solat untuk paksa, solat ikut-ikut orang kan. Tapi dia dah tua dah. Rupanya roh ni ada, solat pun ada roh. Saya kata kita menjalani kehidupan berkeluarga pun kena ada roh. Betul. Masa kita duduk serve kepada suami kita, pada orang kata isteri kita, mana roh kita ketika itu? Be present lah orang cakap. Be present dan bersama dengan roh. Bila bersama dengan roh, kita akan buat bersungguh. Lepas kita akan kaitkan dengan Allah redha ke tak redha. Kita nak kata ke isteri, dulu-dulu muda-muda mungkin mulut kita cepat sikit. Kata je tanpa memikirkan hati isteri. Tapi sekarang bila dah berusia, kita fikir banyak. Kita fikir banyak tu bukan sebab kita nak jaga isteri semata-mata, sebab kita nak rumah tangga kita ni bila kuram dia kecil-kecil ni, kita banyak boleh fokus kepada buat kerja-kerja yang Allah suruh ni. Sebab kita ada kerja besar, amar ma'ruf nahi munkar. Betul tak? Jadi keluarga kita kena terlibat dengan program amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau keluarga kita sendiri banyak masalah, macam mana you nak buat keluarga yang terlibat dengan amar ma'ruf nahi munkar? Sebab tu ada keluarga kan. Saya tengok lah ni, saya belajar pada orang tua lah. Ada seorang datuk yang hebat lah dalam bidang agama, anak ulama besar. Dia ni pun banyak menyumbang kepada masyarakat. Anak-anak dia 5-6 orang, semua ada kerja masing-masing. Yang ni pergi Turki, yang ni terlibat di Palestin pula, yang ni pula terlibat dengan kejiranan, yang ni walaupun sudah rumah terlibat dengan kejiranan. Yang ni saya kata, macam mana dia lahirkan anak dia yang bukan fikirkan kerja dan keluarga semata-mata, tapi boleh fikir pasal orang lain. Ni keluarga yang bagus. Kita nak kena ke situ. Keluarga yang boleh menjunjung perjuangan agama. Sebab tu Asiyah boleh bahagia dengan Firaun kan. Firaun ni sejahat-jahat manusia, tapi Asiyah boleh bahagia. Takkan sepanjang hidup Asiyah tu mesti sedih sebab kahwin dengan Firaun kok, betul tak? Tapi Asiyah dia pandai mengalihkan bahagia dia, dan bahagia dia apabila dia berjuang untuk agama sampai ketitisan darah terakhir. Kita tak sampai situ lagi, Faizal. Betul. Ya Allah. Tahu tu. Mungkin kalau kita ada daya ke arah itu, anak kita tu mungkin sampai ke titisan darah terakhir berjuang untuk agama. Wallahualam. Wallahualam. Mudah-mudahan begitu lah. Alih bahagia tu, saya suka term tu. Allahu akbar. Saya belajar pun ketika dah umur 40 ke atas, alih bahagia. Tak terlambat lagi lah saya. Saya 40 ke bawah lagi. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Allahu akbar Ustazah. Terkesan ni saya ni sebenarnya. Sebab kita fokus banyak benda yang kadang-kadang penting juga, tapi ada benda yang lebih penting yang perlu kita aim kan. Ni kita duk fikir pasal kita orang. Hari ni saya duduk sini, saya mari bukan tak ada masalah, ada masalah. Tapi mungkin saya mari, Nana pun ada masalah. Ketika ini saya boleh alih masalah saya, bantu Nana. Inilah bahagia kan? Betul tak? Faizal boleh tolak semua kerja yang lain, tapi duduk juga dekat Zayan, buat juga kerja agama walaupun duit tak berapa nak banyak. Tapi pasal apa? Faizal dia. Yelah, kalau dulu aku tahulah, dulu kan macam lain. Betul tak Nana? Kan dulu tetap orang banyak. Orang bergepuk kok, popular kok dulu. Nombor 1. Asalkan popular, dia naik dulu. Tapi kenapa sekarang boleh senyum, tenang? Kenapa? Saya tanya dia. Kat mana bahagia Faizal? Bahagia saya saya rasa saya dapat berada dalam circle ataupun suasana yang sentiasa ingatkan saya dengan Allah SWT. Itu je. Sebab datang kerja kan, kita dapat jumpa ustazah-ustaz, konten yang kita buat interview pun hari-hari. Benda tu sebenarnya mengisi satu dan menolak perkara-perkara yang macam duit. Saya dah tak fikir sangat dalam benda tu sebenarnya. Nampak ayat dia? Fikir juga, cuma tak fikir banyak lah macam dulu. Itulah bahagia. Betul. Tapi yang bestnya, bahagia Faizal ni dia kait dengan Allah. Kan? Macam tu. Mudah-mudahan lah Ustazah. Depan Ustazah saya boleh cakap macam tu kan. Tak apalah, kita doa sama-sama. Doa lah kan. Macam saya gitu juga. Doa. Tengok mari sekali lagi. Nana dah tukar jadi ustazah, saya di situ. Masya Allah. Tapi yang sebelah sini jangan tukar. Tu lah. Tapi dia maintain seorang. Okey, baik. Baik. Jangan
Aduh pening. Terima kasih Ustazah hari ni. Saya rasa penonton-penonton pendengar juga kalau ada yang terkesan, ada yang manfaat boleh ambil hari ni, ambillah, simpanlah dan sebarkan. Itu sebenarnya untuk kita sebarkan kebaikan. InsyaAllah Allah terima. InsyaAllah kita semua nak masuk dalam syurga Allah SWT. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk podcast Ruang Cerita Zayan yang akan datang. Jangan lupa ikuti kami di mana? Di platform mana, Nana? Di mana? Suka? Mana ada suka? Tak ada suka. Spotify, Apple Podcast. Yes. Dan juga apa? YouTube Zayan. Zayan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.